Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni kita berada di R&R Temerloh. So kita orang berhenti makan dulu. Hari ni kita ada trip. Nak pergi mana kita ni? Pergi camping Janda Baik. Janda Baik. So kita akan hari ni kita akan gerak pergi ke Anatolia Campsite. Okey, campsite Anatolia di Janda Baik. So macam mana? So nanti kita akan buat kemah. Dan kita susun barang-barang. Lagi. Dan kita semua mandi kolam. Mandi kolam, bukan kolam lah, sungai. So kita akan mandi kat sungai. So Kak Ngah, suara krik. nak. Okay guys, macam mana pengalaman camping kita hari ni? Adakah macam yang lepas dekat di tepian sungai kemah tak muat? So nantikan, stay tune. Okay guys, dekat R&R Temerloh ni tak sah lah kalau kita datang sini tak makan ni. Ni signature Temerloh Pahang, ikan patin tempoyak. Okay, so kena dengan telur dadah, tempe. Inilah. Okay, kat sini juga ada pelbagai inilah aneka makanan. R&R kan, siapa je yang tak tahu R&R banyak makanan. Okay, jom makan. Malam. Okay, dah kenyang ke semua? Dah. Awak dah kenyang ke? Jomlah, kita dah nak bergerak ni. Tunggu ibu habiskan ni laksa. Sedapnya ibu makan laksa. Sedap tak makanan kat sini? Sedap. Okay guys, kita dah nak gerak dah. Jom. Diam. Tu. Nampak tu. Ayo, polis. Bukan polis guys, bomber sebenarnya. Ayo. Tangkap ni, tangkap Zoha ni. Nak. Zoha pula. Tangkap Hani, tengok. Tangkap ayah. Tengok dekat kereta dia ada tulis apa? Jabatan Bomber dah menyelamat Malaysia. Bomber ke polis? Bomber. Bomber lah, bukan polis. Bomber. Hari-hari kerja sedang. Wah, kita dah sampai. Janda Baik. Yeay. Kaki lembut, hati lelah perlahan. Biar cuti. Kita dah sampai Janda Baik. Tak lari jauh dari kesibukan. Jalan dia mendaki bukit. Tingginya. Mendaki bukit. Belok lagi. Naik lagi. Tak hirup udara. Tingginya. Bahkan apa yang ada. Sakit hati kita sembuhkan segera. Turun pula. Yeay. Rindu bunyi sungai yang mengalir. Di dalam hutan cerita terukir. Pelukan daun biar. Okey, kita dah masuk dekat lorong campsite kita. Kita dah sampai Kampung Janda Baik, dah sampai dekat lorong Anatolia Campsite. So kat mana tempat dia ni? Tak nampak lagi orang parking ni. Dah terlebih ke? Tu? Bukan ni? Keluar dari kota hirup udara. The hektar. Tak lupakan apa yang Dah terlebih ke? sakit hati kita sembuhkan segera. Okey, ni dia tempat dia. Nampak tak sungai? Cantik ke cetek? Cantik. Tu siapa tu? Tu. Tu. Uncle Zul. Di sini hidup rasa sempurnanya. Bintang menyanyi kisah
Gemilah jiwa, lepaskan jerih. Okay guys, kita dah sampai di Anatolia. Ini dia tempatnya. Tak lupakan Begitu lah, sana parking, hati kita sembuhkan sana camping. kerana alam sentiasa bersama. Ya. Gulai. Apa tu? Rasa tak nak pera boleh goreng. Ni boleh makan ke? Boleh. Ya ke? Ya dah. Benda apa tu? Habis dah lah. Habis dah lah nak makan. Nak pegang. Apa tu? Takutlah pula nak. Banyak pulak dia bagi. Mana kita orang punya tempat ni? Ni. Mana? Sampai kat pokok tu. Buah ni. Ha? Nak pacak gitu manjang ke nak pacak depan gini? Oh, tu dia. Satu lagi kampus sampai. Belum, aku baru sampai. Oh, ya ke? Boleh ajak kita nak decide nak menghadap mana kan? Apa tu? Tunggulah. Let's go. Tolak ni, tolak. Jatuh. Gegar-gegar sikit lah. Dia licin benda tu. Cizan! Ngadak macam mana je? Kita ngadak dorang. Kita just dulu. Jom. Jangan kau ambil aku punya barang. Pasti. Kemah kodi. Apa tak ada? Tengok landak. Ni saya tak apa ni tak? Ni attack 3 lah. 3. Untuk bijak sekali. Ada pulang. Pelangat sen. 39 je. Apa dia? 39 kilo tau. 45. 45. Dua beg dia bagi. 2 beg. Tapi aku bawa 1 beg je. Patih jom.
makan Zuha, kita makan apa guys. ni Zuha? Makan nasi dengan telur dengan ni apa? Sayur dengan udang dengan sayur. Udang sayur. Kena sayur guys. Wow. Macam nampak sedap. Betul orang main bunga api tak berhenti-berhenti lagi Tak berhenti guys. Tak berhenti. Nah. Sebab dia tu dia Main-main. bukan. Dia tak jamak. Morning guys. Pagi ni kita makan menu yang paling sedap dalam dunia. Apa dia? Maggi. Maggi goreng. Okey, follower kita tak tengok ni apa menu kita. Maggi goreng. Sedap ke? Zuha, kaki tu bawah. Zuha dah macam Ayah. Ayah selalu buat macam tu, tak lah. Ya. Ya ke? Tak perempuan lah. Perempuan mana boleh buat macam itu? Ya Kak Long, macam mana malam tadi tidur okey tak? Ada mimpi apa? Hani ada mimpi apa? Ada. Mimpi apa? Fatih tumbuh besar. Tumbuh besar. Tenjuk sangat. Macam dia pertumbuhannya besar. Zuha ada mimpi apa? Ada. Mimpi apa? Fatih jadi toyol. Tak baik. Fatih jadi dalam. Sebab Kak dia Ngah? dah serik banget. Kak kena siram. Maknanya apa? Kencing dan seluar. Kan. Habis tu? Tak pokok. Kak Ngah jadi pokok. Apa? Apa? Fatih nak apa? Tu. Mandi sungai. Mandi sungai nak pakai pelampung. Jom. Sana. Let's go. Okay, slow. Fatih. Kejar Fatih. Wah. Fatih. Wow. Kasih dia duduk. Main. Kasih gampang ke Fatih. Yeay. Tu pelampung. Pelampung. Nah. Duduk. Kasih bagus. Kasih duduk. Oh, korek pasir je. Oh, yeay, dapat pasir. Ada emas tak? Tak adalah ya. Tak ada emas. Sini saya bawa adik. Nanti ya. Ya. Ayo. Din, bagi pelampung.
Siapa dapat dulu dia menang. Adin menang. Dia ada nak naik. Saya ada RM1,000. Ada RM1,000. Dekat penderas lah. Dekat penderas. Saya kita naik dekat penderas. Tolonglah pegang. Tolonglah pegang. Korang penyelamatlah. Mana ada kapal? Kak Ngah dalam, Kak Ngah tak payahlah. Itu dalam, saya tak nak pergi situ je boleh. Nanti tu dalam. Okey, masa untuk makan tengah hari. Lauk kita hari ni papadum, rendang daging, acar, nasi serai. Nasi serai. Tu dia. Ada siapa yang tak naik? Zuha dengan Zuha ada. Hana dengan Hani dia tak naik lagi, dia masih nak mandi lagi So kita makanlah. Wasim, Adin, Wada, Hani, Kak Ngah. Dia orang masih belum lagi nak naik. So kita makan dulu. Nasi serai, rendang daging, papadum dengan acar buah. Acar buah. Acar timun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Banyak kurang minum air. Daripada memakai Ya, kenapa? Ayah. Sudah lagi. Aifan tu lagi. Cepat, lambat ibu. Fatih, lambat ibu. Fatih, lambat ibu. Lambat ibu. Tahu tak mau. Tak payahlah. Orang ni budak-budak mana? Fatih, Fatih pandai berenang. Kaki buat macam ni.
Tadi siapa eh? Siapa yang ajar? Ayah. Ayah. Balik dah. Oh, sejuk dah. Okey, ya, aku ada bukti, ya. Ada bukti, aku ada bukti. Okey, jauh. Ui, jauh lah. Okey guys, kita dah mandi dah puas dah mandi. Jomlah kita balik semula ke kemah kita. Ya. Mandi malam, mandi malam. Cepat jom balik, nanti kena tinggal. Okey, dah pukul 7. Jom balik. Pergi kencing dulu. Hani, jom. Kenapa Hani nak mandi lagi? Sejuk lah. Hani baru je masuk. Yelah, Hani nak mandi sampai malam ke? Ya. Inilah dia tuan tanah dia. Tuan tanah. Ya, saya dah lama buka tempat ni. Cuma baru ni lah kita bagi pengunjung tu ada kat sini. Okey. Untuk berkemping kat sini. Ni kolam baru ya, Encik? Baru dalam sebulan lebih macam tu lah. Sebab tu nampak macam bersih je tu kan. Tempat ni cantik lah. Tempat ya, ya. Tu pokok durian. Harga pun murah. Ya ke pokok durian tu? Bukan. Apa, daun pun tak ada, Cik. Ini aja dah selesai. Kita kena cancel. So ni keadaan dia bila dah petang dari dah pukul 7. Ya, chef kita tak berhenti masak daripada semalam lagi. Daripada semalam. Daripada malam tadi sampai. Ni acah-acah masak acah-acah masak. Ni menu apa Ila? Kerabu pucuk paku. Kerabu pucuk paku orang Malaysia ni memang ganas-ganas, paku pun makan. Asu masak lagi ke? Goreng keropok. Goreng keropok pula. Tu dia, keropok apa kat tu? Ikan je. Ni ikan parang kan? Tajam ikan parang. Satu lagi kita tengok chef seorang lagi kat sana. Depan Okey. Okey, chef ni request depan. Alright. Popia. Wah. Ni popia apa ni? Carbonara. Popia carbonara. Nak bagi gira-gira ni. Ya, nampak sedap Menarik sekali popia carbonara. Okey, inilah keadaan sungai dia pada jam 7 petang. Ada pukul 7 dah ni. Pukul 7 petang. Okey. Okey campsite ni dia luas. Dekat sebelah sana dia ada lagi campsite. Ni tengok penuh dekat bahagian sebelah ni. Boleh muat berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ke 7 kemah boleh parking dia belah sana lah. Parking. So daripada kereta nak tarik pergi ke kemah, drop dekat situ, drop dekat kereta Belfire tu, kat area situ. Kemudian tarik ikut lalu jalan ni, kemudian tarik lalui padang ni ke kemah. Tak adalah jauh sangat, tapi kena ada wagon lah. Kalau tak, korang tak ada wagon, tak pasti lah sini ada troli ke tak. Tapi lengoh lah kalau tak ada wagon. Dekat sini ada ni ada peti ais. Ada ruang ni macam dewan terbuka lah. Rasanya kalau korang datang ke Anatolia ni, korang boleh sewa lah tempat ni. Boleh sewa tempat ni untuk buat barbecue mungkin, nak elak daripada hujan. Besar tempat dia. Ni 100 orang boleh duduk dalam ni. Okay. Tapi crowded sikit lah. Sesuai untuk program-program team building, sesuai untuk program-program sekolah.
nak camping memang lagilah sangat sesuai. Itulah dia keadaan kemah kita di sana Pandai nak pergi. Baik bakar rumput. Jangan bakar satu ni. Jangan bakar rumput. Bakar satu jam tak nanti. Adik. Api. Baru api. Okey. Lari sikit. Api je. Pusing. 1, 2, 3. Oh. Mak, adik pusing-pusing ni. Wah, Wasim laju lari. Ikut Wasim. Alah, dah habis pula. Oh, hidup kita punya ni. Pelita kita hidup Mana tak radio? Tangi tu bakar. Terbakar dah pelita kita. Apa, jangan risau, ada tu. Jangan risau, ada tu. Ada air bawah dia. Tak yang punya api dah ni. Ni ada lagi yang separuh ni tak? Tu lah dia di tak. Tak sebab datang ni. Jangan bakar bawah. Bakar. Bagi adik satu tu. Dah habis dah. Bagi adik satu. Kita punya api pun dah habis. Ni tengok atas sikit. Dah batin dah. Kena kepala kat sini. Nak makan cepat. Nak bakar kat atas belakang. Bagi satu lagi tadi. Batin. Buang. Buang. Dah kantuk. Jangan bakar rumput. Weh, terkejut. Okey, habis. Habis. Masih ada lagi.
Assalamualaikum guys, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat datang ke Razik Khalid Channel. So alhamdulillah pagi ni kita masih lagi berada di Anatolia Campsite. Anatolia Campsite. Inilah keadaan dia. Tu kemah kita orang kat belakang sana. Jom kita jalan-jalan sekejap, tengok keadaan sekeliling di Anatolia Campsite. Okey. Mana Sim? Okey, jom. Okey, baik. So kita tengok Anatolia Campsite ni daripada depan pintu masuk dia. So bila korang sampai ke Anatolia Campsite, jadi perkara pertama yang korang akan nampak adalah Anatolia Campsite punya peraturan lah. Okay, so ni perkara pertama yang korang nampak, Anatolia punya general rules and regulation. No drugs and liquor, no pork and lard, no dogs, no stealing plant, no loud noise. Okay, so hanya orang yang mendaftar untuk masuk sahaja yang akan masuk. Sebelah kanan, sebelum korang masuk tu korang akan nampak ni batas-batas orang tanam sayur kat sini. Dekat area Janda Baik ni banyak orang tanam sayur. Jadi kat sini memang korang akan nampak itulah kebun-kebun sayur lah. Dekat atas sana tu pun ada kebun sayur juga. Okay, so dia punya pintu dia pintu bambu. So masuk saja sebelah kiri korang akan nampak air sungai. Sungai lah. Sungai yang sangat menenangkan. Okay. So, sungai ni lah yang akan mengalir sampai ke campsite, tapak kemah kita yang kat dalam sana. Okay. Tengok tu. Itu dia. Okay. Anatolia Campsite ni nampaknya tengah rancak lah. Tengah rancak membuat construction. Katanya sebelah kanan ni adalah pembinaan dewan. Pembinaan dewan. Mungkin dewan untuk orang kahwin kot. So masuk, korang akan laluan berbatu macam ni. Dihiasi dengan pokok-pokok yang berwarna cantik ni. Warna apa ni? Cantik Sebelah kiri bunga telang, penuh pokok bunga telang. Kemudian kat sana tu ada satu rumah kayu. Saya tak pastilah sama ada ianya boleh disewa ataupun tidak. Tapi design dia cantik design rumah kayu ni. Kalau tengok pada keadaan susun barang tu macam tak boleh nak sewa kot. Sebab penuh aja tu. Ni ada toilet satu kat depan ni. Dekat seberang sungai sana, kita boleh tengok ada ayam apa tu sana tu kan. Nampak tu. So dekat sini suasananya sangat nyaman lah. Sangat nyaman. Jadi kat sebelah sana tu adalah parking. So bahagian parking untuk pengunjung. Parking rasanya banyak juga kereta boleh parking. Daripada hujung tu. So sampai dekat laluan ni lah rasanya boleh parking. Okay. So bila kita tak nak masuk ke kanan lagi. So kita masuk ke sebelah sini. Yang ni pun sedang dalam pembinaan. Ni kalau dah siap ni memang cantik lah tempat ni. Nampak. Okey, ni yang perkara yang menarik dekat Anatolia ni. Okey. Dekat sini ada satu kolam yang
kedalaman dia paras dada orang dewasa. Tengok air dia, cantik kan, jernih air dia. Kemudian kalau kanak-kanak, dia ada satu ruangan kanak-kanak tu nampak yang macam tak berapa gelap sangat air dia tu. Yang itu adalah untuk ruangan kanak-kanak. Tapi untuk sukalah kita nak ingatkan kan, supaya orang yang datang ke Anatolia Campsite ni, kalau nak mandi kat kolam ni, jangan biarkan anak-anak mandi bersendirian. Sebab kawasan ni paras dada orang dewasa. Yang belah ni, kalau kanak-kanak boleh lah, para pinggang, para perut anak-anak yang berumur lebih kurang 6 tahun. So dihiasi dengan background latar belakang Bukit Bukau Gunung Ganang. Kalau anda semua nak tahu, dekat sini adalah area pintu masuk nak pergi hiking ke Gunung Nuang, tak silap saya. Okey, cantik kan? So ni sebelah sisi kolam yang sebelah sini. Okey, nampak kat mana tempat yang cetek, mana tempat yang dalam kan. Dekat sana tempat laluan nak masuk ke dalam kolam lah. Okey, so ni yang paling best ni kalau duduk dalam kolam ni. Tengok, ni view yang korang akan dapat bila korang mandi, bersantai, bersukaria bersama dengan anak-anak. Korang dikelilingi view yang sangat menakjubkan lah. Apatah lagi kalau tempat ni dah siap sepenuhnya, dah tak ada dah construction, lagilah cantik tempat ni. So tapak kemah dekat sini, dia punya lantai tapak kemah tu adalah lantai rumput, rumput kapet campur-campur lah dengan rumput kerbau. Jadi kalau korang datang sini, tak adalah nak risau sangat tentang air tu percik pergi ke kemah korang. Tapi still kena bawa ground sheet dengan juga sunshade lah. Bawa lah untuk keselamatan dan juga untuk korang punya keselesaan lah. Sebab nanti korang juga yang nak basuh kemah kan. Okey, ni adalah toilet untuk campsite Anatolia. Toilet dia memang cantik dah macam R&R lah toilet dia. Kita tengok toilet lelaki lah, dengan dihiasi pokok-pokok, bunga, pohon-pohon yang menghijau di luar toilet ni, membuatkan suasana toilet ni nampak eksklusif lah. So lantai dia lantai gravel, batu kerikil. Ada pokok-pokok, tengok dia punya singki dia. Korang tak boleh masuk dengan kasut korang tak boleh masuk dengan kasut korang. Kena buka kasut lah, pakai slipper yang disediakan tu. Okay, yang kat dalam ada satu tempat yang ada water heater. Ada dua lagi toilet ni. Yang ni tak ada water heater, yang hujung tu pun tak ada water heater lah. Semua tandas duduk. Semua tandas duduk. Ada satu shower dekat sini, shower kat luar ni. Kalau kau nak bilas badan, boleh juga bilas badan dekat bahagian luar ni. Okey. Air dia kuat saya tak tahu dia pakai sistem apa air ni, tapi nampak macam ada pump lah. Air dia kuat. So keluar daripada tandas, ini view korang. Nampak Bukit Bukau Gunung Ganang. Kemudian ada nampak satu kemah glamping dekat depan toilet ni. Sebelah kiri kat sana pun ada lagi kemah glamping. Asalnya korang boleh sewa lah. So ini semua adalah tapak perkemahan lah, tapak kemah. Parking tadi sebelah sana. Parking tadi belah sana. Kat sini banyak pokok-pokok Ada pokok mulberry, pokok pisang, pokok pakis.
semua kantan pokok apa tu, jasmine blossom, sundal malam, harum sundal malam. Dia pokok, banyak pokok. Ni kawasan parking korang, luas lah juga kawasan parking dia. Cuma kalau terlalu ramai, saya tak pastilah keadaannya macam mana. So yang sebelah sana pun adalah tapak kemah untuk apa ni, Anatolia. Meh kita pergi tengok sekejap. Yang ni kalau datang grouping, datang dalam kumpulan, korang boleh tempah tapak kemah yang ni lah, area sini. Ni. Okay, so kalau korang datang grouping, sesuai untuk ambil ruangan sana tu, boleh penuhkan kawasan tu dengan kemah-kemah kawan-kawan korang lah. Ni adalah plug point dan juga sinki dia. Ni laluan untuk menghala ke glamping punya tent. Okay, belah sini kita tengok. Ni ada tong sampah. Maknanya campus yang dah sampah dah penuh boleh letak kat sini je. Ni ada plug point. Yang ni kita punya ni, kita pakai ni, sambung tali sampai sana. Kena pakai wire lebih kurang, tak silap saya, dalam 20 meter jugalah. So ni dia punya sinki untuk cuci pinggan. Yang saya suka dekat Anatolia ni, dia punya lantai campsite lah. Dia hijau, menggunakan rumput Jepun, rumput kapet Jepun ni, ataupun rumput kapet Filipin. So tu kemah kita. Kita orang empat keluarga datang daripada Jumaat sampai hari ni hari Ahad. Ni kawasan kita, bersebelahan dengan sungai. So Anatolia juga ada tapak kemah yang petak macam ni. Dia letak batu-batu. Saiz dia tak silap saya ni ada tak 20 kaki Sekejap kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lebih kurang lah 20 kali 20. Okey. Lebih kurang lah ni tapak untuk kemah yang ni, yang petak ni lebih kurang lah 20 kali 20. Tapi saya rasa tak sampai 20 lah, lebih kurang sahaja. Siap, dia ada plug point khas untuk dia. Yang tu tapak kemah yang tu pun sama, ada plug point khas. Dekat sana pun ada lagi, belah sana tu ada lagi. Oh, dekat belakang kemah glamping ni ada ni guys, ada kolam. Tapi saya tak pastilah kolam ni boleh ke nak buat aktiviti apa kan. Tapi sebab dia macam tersorok sikit dekat belakang kemah. Belakang kemah glamping ni. Kemah glamping kat sini. Kemah glamping semua tapak ni, tapak simen. Tapak simen. Pembinaan apa kat dalam tu? Buat dewan. Buat dewan Oh, lagi kolam tu baru siap buat Kolam tu belum siap lagi. Belum siap lagi tu? Ya. Ada nak buat lagi atas? Ada. Oh. Nak buat lagi. Banyak lagi lah. Banyak. Okay, ni keadaan campsite. Kalau yang glamping ni dia ada tempat untuk barbecue dengan juga sinki lah untuk basuh-basuh kan, cuci-cuci.
Sambil tu dekat belakang dia ada ni, ada kolam. Ada kolam, cantik lah kolam dia. Okay, kita punya parking kat sana tadi. So ni dia. Dia ada juga tempat untuk korang nak buat campfire, ada tempat dia. Saya sukalah tempat ni. Faktor utama yang saya suka tempat ni adalah dia ada kolam dan juga sungai, serta dia punya lantai tapak kemah dia adalah rumput. So dia tak, kemah tak kotor sangat lah kan. Betul tak? Ana, Wasim ada kat luar ni. Nasi goreng guys. Tadi kat situ. Kemudian Duduk je. Biasa Adi nawal goreng keluar apa lah? cari ikan. Goreng apa? Chicken pork. Chicken pork? Chicken pork. Penyakit kan? Macam penyakit punya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oh Allah. Tuan seronok ke? Okey, itu sajalah trip camping kita. Kita tutup dengan mandi kolam untuk kali yang terakhir sebelum kita balik. Macam mana semua? Seronok ke? Aisyah seronok ke? Kak Ngah seronok ke? Wadah. Semua dah penat. Biar cuti jadi kenyataan. Nak lari jauh dari kesibukan, di mana hutan jadi kerajaan. Simpan telepon, lupa kewajiban. Rasa tenang itu namanya kebebasan. Keluar dari kota, hirup udara, tak lupakan apa yang ada. Sakit hati kita sembuhkan segera, kerana alam sentiasa bersama. Rindu bunyi sungai yang mengalir, di dalam hutan cerita terukir.